challenge dengan ask question and find new evidence. Okay, so petang ni jom kita buat satu aktiviti. Let's do this. Challenge the mind filter. Okay, sebelum tu, boleh tak saya nak tuan-tuan tengok saya dulu. Mungkin ada yang tak tahu. Tuan, saya masih tak berapa tak dapat nak bezakan antara distortion, deletion dengan generalization. It's okay. Yang tu tak penting. Yang penting adalah macam mana kita nak challenge dia dengan right question. Right? So, yang tu pun penting juga. Kalau anda dapat benda tu, distortion, deletion dan generalization, baguslah. Tapi tuan-tuan, yang paling penting adalah bagaimana kita ask the question untuk kita challenge and find new evidence. Okay, jom kita tengok mind filter yang pertama ni tuan-tuan. Right? So, dalam kepala kita ataupun bermain dalam minda kita, kata-kata ni, aku tak pandai bercakap depan orang. So soalan, macam mana kita nak hack dia? Macam mana kita nak challenge kita punya mind filter ataupun small little voice ni? Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Silakan. Anyone nak try? Silakan. Anyone? Ya? Yeah? Saya kan orang. Very good. Alright. Apa lagi? Macam mana kita nak ask ataupun challenge with question? Macam mana tuan-tuan? Come on. Silakan. Jangan risau, jangan takut salah. Saya faham dalam tuan-tuan punya mind filter ada, ya Allah aku nak jawab ke tak Kalau aku jawab nanti salah, nanti jadi bahan nanti Contoh, come on. This is our safe environment. Boleh tak saya nak tuan-tuan cakap dengan jiran sebelah kanan dan kiri anda, jawab je bos, jawab je. Okay, come on. Aku tak pandai cakap depan orang. Kalau ada mind filter ni ataupun small little voice bermain dalam minda kita, anyone nak share macam mana? Okay, silakan puan, silakan. Dah pernah try? Good job. Puan, boleh tak kita bagi mic kepada puan kita? Puan, boleh tak perkenalkan nama daripada mana? Silakan Acap. Silakan berikan Acap. Ikan. Berikan nama dan daripada mana puan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, boleh dengar? Dah boleh dengar puan? Saya Hidayah dari Bukit Jalil. Puan Hidayah daripada Bukit Jalil. Apakah profession puan Hidayah? Saya bekerja dalam bidang corporate. Corporate. So tadi masa angkat tangan, ada tak small little voice? Aku nak angkat ke tak? Banyak kan? So macam mana puan halang ataupun challenge your mind filter? Aku nak angkat ke tak? Apa benda yang membisikkan? Saya seorang yang agak late starter. Bila ada orang yang dah jawab dulu, saya lebih confident untuk jawab. Okay. Tadi sebelum angkat tangan, ada tak bisikan-bisikan halus? Apa dia puan? Boleh share tak? Takut salah. Kalau salah macam mana? Lagi satu sebab saya tengah suara serak, saya takut orang tak dengar. Okay, so macam mana puan challenge mind filter tu untuk angkat tangan dan jawab? Macam mana? Boleh tak bagi tips untuk kami belajar sama-sama daripada puan? Kata yang saya sebut tadi, itu yang saya cakap kat diri saya. Dah pernah try ke? Dah pernah try ke? Kau dah pernah try ke, Daya? Dan Alhamdulillah, puan did it very well. Kita bagi satu tepukan kepada puan Hidayah. Thank you. Masya Allah. Okay, apa lagi? Anyone, tuan-tuan? Anyone? Aku tak boleh bercakap depan orang. Next, tuan. Okay. Aku tak pandai bercakap depan orang. Macam mana, tuan-tuan? Come on. Silakan, tuan. Silakan. Tuan Acap boleh berikan mic-nya. Entah-entah orang lain pun rasa benda sama. Entah-entah orang lain pun rasa tak boleh bercakap depan orang. Okay, very good. Ada lagi yang lain? Ada lagi benda yang lain tuan-tuan boleh? Tak apa tuan. Selain daripada entah-entah, orang pun feel benda yang sama. Apa lagi? Question ataupun challenge yang tuan boleh berikan dekat mind filter tu. Apa lagi tuan? Agak-agak. It's okay, Neman. Good job. Kita bagi satu tepukan kepada rakan kita. Okay, contoh. Tuan dan puan, contoh mind filter, aku tak pandai cakap depan orang lah. Tadi puan Hidayah kata, kau tak cuba ke? Kau dah cuba lagi? Kau tak cuba lagi kan? Lebih kurang macam tu lah. Tuan kata, entah-entah orang lain pun fikir yang sama. So, why not? Contoh. Ataupun tuan dan puan, challenge dia, bukan hari tu aku dah cakap ke? Bukan ke sekarang aku pun sedang bercakap dengan wife aku, anak aku, diorang bukan orang ke? So, ini adalah challenge question yang kita boleh hack kita punya mind filter, tuan-tuan puan. Okay, next. Next adalah aku tak cukup bagus untuk bercakap depan orang. Anyone nak try? Silakan puan. Puan kita. Silakan tuan rumah. Alright. Boleh perkenalkan namanya puan sebentar puan? Okay, puan kita. Betul. Alright. Puan, okay. Berikan mic-nya tuan. Okay. So, okey puan, boleh tak bila ada aku tak cukup bagus bercakap depan orang, boleh tak puan share dengan kami semua untuk kami belajar daripada puan, apakah soalan how do you challenge that mind filter? Silakan puan. Siapa cakap kau tak bagus?
Wow, amazing. By the way, namanya puan, namanya? Nama saya Nur Izzati. Puan Nur Izzati? Izzati dari Pantai Dalam Kuala Lumpur. Masya Allah. So, caranya adalah siapa kata kau tak bagus. Betul, Puan? Yes. Wah, Masya Allah. Kita bagi satu tepukan dulu pada Puan Izzati kita. Masya Allah. Memang betul. Okey, jom kita tengok jawapan. Macam mana kita nak